Kaedah kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadratik adalah menggunakan kaedah perpaturan. Okey. Jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadratik seperti kita bincangkan sebelum ini, okey, di mana kita perlu membawa semua sebutan ke satu sisi dan menjadikan satu sisi sebagai sifar. Jadi apa yang kita nak buat dalam penyelesaian persamaan kuadratik adalah ingin mendapatkan nilai X yang memberikan Y kita adalah sifar. Okey. Jadi untuk kaedah perfaktoran, okey, bagaimana cara kita nak selesaikan adalah kita boleh lakarkan ataupun melukis palang berbentuk begini. Okey. Dan apa yang kita perlu buat ialah kita perlu mencari nilai-nilai di sini, nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga dan nilai keempat yang akan memenuhi syarat-syarat yang akan saya terangkan. Okey. Jadi untuk nilai di sini, 1 dan 2 ni, kita perlu mencari kombinasi yang akan memberikan jawapannya ialah X kuasa 2. Jadi bermaksud apa kali apa dapat X kuasa 2 bermaksud X di sini kita perlu darabkan juga dengan X, barulah kita akan dapat X kuasa 2. Okey. Kemudian kita perlu mencari pula kombinasi untuk nombor di sini. Yang pertama di sini dengan yang kedua ni, di mana bila kita darabkan kedua-dua ni, dia akan memberikan jawapan 5. Okey. Jadi apa darab apa, kita dapat jawapannya adalah 5. Jadi kalau kita fikirkan, antara kombinasinya ialah 1 kalikan dengan 5 ataupun 5 kalikan dengan 1. Pada masa yang sama kita ada juga negatif 1 kalikan dengan negatif 5 ataupun negatif 5 kalikan dengan negatif 1. Bukan sekadar itu, sebenarnya kombinasi itu lebih lagi, kemungkinan 10 kalikan dengan 1/2. Jadi sebenarnya banyak kombinasi yang boleh diambil. Jadi yang mudah sekali kita lihat di sini sama ada 1 kali 5 ataupun negatif 1 kalikan dengan negatif 5. Jadi kalau kita gantikan di sini nilainya dengan 1, dan sini nilainya dengan 5, maka dia sebenarnya seolah memenuhi syarat untuk mendapatkan jawapan sini positif 5. Jadi 1 kalikan dengan 5, kita akan dapat positif 5. Tetapi kita ada satu lagi syarat yang akhir, iaitu apabila kita darabkan kedua nombor ini, X kalikan dengan 5, kemudian kita darabkan di sini X kalikan dengan 1 dan kita campurkan, bermaksud 5 kalikan dengan X campurkan dengan 1 kalikan dengan X, kita dapat jawapannya ialah 6X. Tetapi 6X ini adalah tidak sama dengan dalam soalan ini, iaitu negatif 6X. Jadi bermaksud kombinasi ni masih lagi belum tepat. Kita perlu dapatkan hasil tambah bagi hasil darab persilangan ni menjadi negatif 6X. Jadi apa yang kita boleh buat, ialah kita boleh gantikan ataupun kita boleh tukar 1 ni menjadi negatif 1 dan 5 ni menjadi negatif 5. Bermaksud negatif 1 kalikan dengan negatif 5, kita akan dapat positif 5. Kemudian X kalikan dengan negatif 5, kita mendapat negatif 5X. Negatif 5X. Dan X kalikan dengan 1, X kalikan dengan negatif 1, kita akan dapat negatif 1X. Jadi kalau di sini kita tukar, kita akan dapat negatif 1X. Jadi tolak 5X, tolak 1X, maka jawapannya kita akan dapat tolak 6X. Jadi di sini dia telah memenuhi syarat, iaitu dia sama juga dengan sebutan yang di tengah-tengah ni, iaitu negatif 6X. Dia sama. Jadi kita sebenarnya telah memenuhi kesemua syarat tadi, iaitu hasil darab yang ini dengan yang ini, kita akan dapat X kuasa 2. Hasil darab ini dengan ini, kita akan dapat positif 5. Hasil tambah bagi hasil darab persilangan ni, maksudnya X kalikan dengan tolak 5,
X kalikan dengan tolak 1. Hasil tambahnya ialah tolak 5X tambah tolak negatif 1 ialah tolak 6X. Kita dapat sebutan yang tengah ni. Maka kombinasi semua ni adalah seolah macam telah berjaya lah. Itu sebabnya kita panggil dia kaedah cuba jaya. Kita telah cuba berbagai-bagai kombinasi dan akhirnya kita berjaya untuk memenuhi syarat-syarat bagi ketiga-tiga sebutan tadi. Maka cara kita tulis perfaktoran ni ialah X tolakkan dengan 1 dalam bracket. Kemudian X tolakkan dengan 5 dalam bracket adalah sama juga dengan kosong. So di sini untuk selesaikan nilai X ialah X tolak 1 sama juga dengan kosong. X sama juga dengan 1. X tolak 5 sama juga dengan kosong. X sama juga dengan 5. Bermaksud kita dah ada punca ataupun nilai X tadi yang memberikan jawapan adalah sifar, iaitu X sama juga dengan 1 dan X sama juga dengan 5.